Okay guys, hari ni kita nak pergi ke Bazar Ramadan Greenwood. So, jom kita pergi. Okay guys, kita dah sampai dekat Bazar Ramadan Greenwood. Jom kita masuk dalam. Tengok guys, ada macam-macam kedai dekat sini. Tengok Abang Massimo tak sabar nak beli makanan. First kedai kami jumpa lah ayam percik. Tengok mereka tengah bakar ayam dekat sini. So, korang berilah singgah. Betul ada 25 air balang guys dekat kedai ni. So, siapa yang nak macam-macam variety air balang time buka puasa, berilah singgah kedai ni. Lepas tu kami jumpa western food. Kalau tak ada roti john, itu bukan Bazar Ramadan dan itu bukan puasa lah guys. So, nampak kat sini kita ada cuba hati roti john. Nampak menarik kan? Sekarang air kelapa laut susah nak jumpa guys. Kat Bazar Ramadan ni ada air kelapa laut. So, siapa meminat air kelapa laut, berilah singgah. Lepas tu kami jumpa Moksu Sata Goreng viral. Tengok ramai orang kan. Akhirnya kami dah jumpa guys masakan laut dekat sini. Tengok macam-macam jenis laut mereka ada. Guys, sekarang air tebu pun susah nak jumpa kan guys. Kita orang pun lama tak kena dengan air tebu ni. So kita orang tengok pun, kita orang pun terus dah beli dah. Finally the wait is over guys. Kita pun dah jumpa dah murtabak. Dia orang kata murtabak ni viral guys dekat sini. Tengok ramai orang tengah beratur. Bazar ni ada dua bahagian guys. Sekarang kita nak masuk ke bahagian seterusnya. Korang pernah dengar tak ayam dalam pasu bunga? Brother ni tengah jual ayam dalam pasu bunga guys. So siapa berminat boleh singgah. Sedapnya nampak ikan bakar ni guys. Ikan bakar ni one of my favorite food guys. Memang saya nampak, saya memang akan makan terus. Akak ni tengah masak mie goreng guys. Sorry guys, korang tak dapat nak shoot detail sangat. Tadi ramai sangat minat. Siapa nak kena dengan fresh juice, so korang boleh singgah kedai brother ni. Nenek saya suruh belikan tepung pelita guys. Nasib baik abang masih ingatkan tadi. Kalau tak ada kena bantai dengan nenek saya nanti. So korang terus beli dah dekat tepung pelita 7 beranak. Di best gombak tengah jual meatball, kambing bakar. So mai guys, mai. Last kali kami jumpa aneka kuih muih. Akak ni ada jual onde-onde, kuih bakar dan macam-macam lagi. So korang jangan lupa singgah. So itu saja guys, kita orang gerak dulu. Selamat berbuka guys.